Ingatlah sebab saya dulu pernah pergi ceramah dekat Felda, kat Maran. Saya buat kereta seorang, lepas tu tayar saya pecah. Dulu kita berkempen untuk yang muda-muda lah dalam parti lah. Dulu bukan saja kita pembangkang, tapi kita pembangkang yang miskin. Kita pejabat pun tak banyak, apatah lagi nak ada dewan. Zaman itu tak ada ni mic, live telecast, screen semua ni tak ada. Saya ingat yang 2010 pemilihan, saya datang Temerloh. Masa itu kalau kita kempen pun kat rumah-rumah orang je. Masa itu rumah arwah Haji Suhaimi. Siapa yang mungkin ramai tak kenal lah dulu Haji Suhaimi, dulu dia aktivis Felda. Antara aktivis Felda yang paling awal dalam parti. Kita pergi ceramah dan jumpa dekat rumah saja. Kemudian saya ingat kempen 2014, kalau dengan kawan-kawan dekat Temerloh dan beberapa kawasan sekitar di Pahang, kempen dekat rumah Nizam. Nasib baik rumah Nizam besar lah.